Dearest darling, my universe, will you take me beyond wildest dreams, a place Kain songket halus tenunan dibawa orang masuk ke kota. Sudah bertemu dengan pasangan, laksana cincin dengan permata. Tuan-tuan saudara-saudari yang dihormati sekalian, mengumumkan ketibaan masuk bakal pengantin perempuan Nurul Sazwana binti Syahidan diiringi ibunda dan juga ayahanda tercinta untuk masuk ke dalam Dewan Utama. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. no matter how we try, it's you and I. Run away from the world with me, run on. Go to the end with me to see Muhammad Fikri bin Arsal. Ya, saya. Aku nikahkan akan dikau dan kahwinkan dikau dengan Nurul Sazwana binti Syahidan yang telah berwakil walinya kepadaku dengan mas kahwinnya RM222.22 tunai. Aku terima nikah Nurul Sazwana binti Syahidan dengan mas kahwinnya sebanyak RM222.22 tunai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. run on. Go to the end with me to see my lover. What kind of hell waits? What if you and I lose our way? Saya harap dia jadi isteri yang terbaik untuk saya, dan saya pun harap diri saya boleh jadi suami yang terbaik untuk dia lah. Saya harap dia boleh jadi suami yang baik, suami yang boleh bimbing saya, boleh jadi ayah pada anak-anak saya yang baik. Itu je. Nak ucapkan selamat pengantin baru. Semoga Allah memberikan berkat kepadamu serta mengumpul kamu berdua dalam kebaikan. Saya nak mengucapkan selamat pengantin baru kepada kawan saya Fikri. Semoga kekal ke anak cucu lah. Hai, Assalamualaikum Ana. Selamat baru. Semoga perkahwinan yang dijalankan bahagia, cepat-cepat bagi kita orang Wana Junior. Aku harap hubungan kita ni kekal sampai bila-bila, walaupun sekarang ada family. Semoga kekal hingga ke jannah. Selamat pengantin baru Wana Fikri. Kawan-kawan dulu, lepas tu dalam 2 minggu tu rapat ni masuk meminang pula, terus ikat tunang. Dearest darling, my universe. 나의 가난한 상상력으로 떠올릴 수 없는 곳. Tak, kena dapat setahun lebih. Lepas tu betul-betul bercinta tu 2 minggu je. From Earth to Mars, 꼭 같이 가줄래?